Masa kita orang dakwah tu, kita orang pergi rumah ke rumah. Satu rumah tu dekat sebuah kampung tu, perempuan menjerit. Dan orang kampung datang, kepung kami. Kita buat gash, pergi rumah ke rumah. Yalah, betul. Bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tiba-tiba perempuan tu jerit, oi ada orang intai aku mandi ni. Jadi, lepas tu orang jiran dia jerit, ada orang intai. Bini orang mandi. Lepas tu satu kampung turun. Dan yang Amir Sab dengan Ustaz tunggu. Yang lain dah lari dah. Lari lintang bukang. Habis koyak-koyak jubah jatuh-jatuh dah. Sebab dia orang bawa kayu hoki, bawa macam-macam barang. Betul. Nak pukul. So dia orang pukul Amir Sab. Tarik janggut, dia orang pukul tumbuk sepak tajang. Ustaz lawan lah. Kita kan menang. Peringkat kedua dari Melaka. Main silat tu. Silap lah. Saya tapis kayu hoki kedengang. Berlawan lah. Berlawan dah. Berdemung. Sekali kayu hoki hinggap kat belakang tengkuk. Pingsan lah Ustaz. Pingsan. Saya rasa itu pun antara sebab-sebab kecederaan badan saya waktu tua ni. Pingsan. Dia orang heret kita orang. Campak depan longkang bas stand Melaka. Sebelum tu Ustaz sedar. Bila Ustaz dah sedar sikit, dia ambil satu gelas Milo yang besar tu. Dia hentak mulut saya bibir ni sampai bibir ni bengkak. Sampai tertutup hidung. Oi. So saya nak bernafas ke mulut je. So dia orang kencingkan saya ramai-ramai. La haula wala Saya dengan Amir Sab kena kencing.